Tak perlu sampai macam tu sekali untuk jaga gula. Lepas saya buat video ranking karbohidrat, ramai DM saya cakap, "Prof, takkan saya nak makan ke kacang dengan oat seumur hidup untuk kawal diabetes?" Sebenarnya tak perlu sampai macam tu sekali untuk jaga gula. Karbohidrat B tier, C tier pun masih boleh makan walaupun anda malas nak exercise. Macam mana? Ikut 3 tips ini. Pertama, buat IF dan kawal portion karbohidratnya. Komen portion kalau nak saya kongsikan formula portion harian untuk karbohidrat popular. Kedua, lepas makan jangan terus duduk atau baring. Berjalan sekurang-kurangnya 10 minit. Kalau tak boleh berjalan, berdiri dan bergerak. Bila otot kita bergerak, otot akan menggunakan lebih banyak glukos. Sebab tu, aktiviti selepas makan boleh membantu mengurangkan kenaikan gula selepas makan. Ketiga, pastikan metabolisme badan kita disokong dengan baik. Sebab itulah saya formulasikan Zaniplas. Zaniplas mengandungi vitamin B6 yang memainkan peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein dan lemak untuk menghasilkan tenaga. Ia juga diformulasikan bersama gamodulin sebagai sebahagian yang juga bantu meningkatkan metabolisme dan imun badan. Dan ini antara feedback pengguna Zaniplas yang mempunyai masalah gula. Cuba tips ini untuk 2 hingga 3 minggu dan kongsi pengalaman anda kepada saya. Kalau tak jadi, boleh cari saya untuk nasihat lanjut.